sebut keris Taminsari, pastilah semua orang termasuk TZ guys terbayangkan sebuah senjata keagungan seorang pahlawan tanah Melayu iaitu Datuk Hang Tuah. Betul tak ni guys? Dan rata-rata lah kan mengatakan, menceritakan dan mensejarahkan yang Taminsari ini merupakan salah satu keris yang dikatakan mempunyai kekuatannya yang tersendiri. Betul ke tidak sebenarnya cerita ni? Tapi hari ni kita bukan nak cerita tentang kehebatan keris yang satu ni, tapi sebenarnya di manakah keberadaan keris hebat dan kebal ni? Nak tahu? Kenalah tengok sampai habis sebab bukan kat negeri Melaka dah guys. Keris ini masyhur dalam catatan manuskrip Melayu seperti Hikayat Hang Tuah dan Sulalatus Salatin yang menceritakan akan kelebihan keris ini apabila digunakan dalam pertarungan. Persoalannya sekarang guys, bagaimana keris Taminsari ini boleh beralih tangan dari Laksamana Hang Tuah kepada kerajaan negeri Perak kini? Betul ke orang Perak yang keris Taminsari dah jadi hak milik mutlak kerajaan Perak? Sebenarnya guys, Taminsari ini sebenarnya bukan nama keris pun. Ianya adalah nama orang, nama seorang individu yang TZ petik daripada Hikayat Hang Tuah. Kalau nak tahu guys, sejarah awalnya pada waktu ini Puteri Majapahit yang bernama Raden Galuh Emas Ayu yang akan dinikahkan dengan Sultan Melaka bagi mengeratkan hubungan Melajah dan Majapahit. Perancangan awal hubungan ini berjalan baik sehinggalah tibanya kekacauan. Taminsari telah membunuh sekian ramai orang di luar istana. Melihat kekacauan ini, Hang Tuah terpaksa turun tangan bagi menghadapi kegilaan Taminsari ini di hadapan Duli Sultan Adipati dan perwakilan Jawa sekaliannya. Di awal pertarungan, Laksamana Hang Tuah mencuba untuk bernegosiasi dengan Taminsari bagi menggulingkan Adipati dan perwakilan Majapahit. Namun perlawanan ini ditolak guys. Taminsari menghunuskan kerisnya dan perlawanan bermula. Akhirnya Taminsari ini berjaya dibunuh oleh Hang Tuah. Melihat kejayaan dan kehebatan Laksamana Hang Tuah, Tentara Majapahit menghadiahi keris kemenangannya membunuh Taminsari. Maka Laksamana Hang Tuah telah memanfaatkan sebaiknya keris pemberian ini. Pewarisan keris Hang Tuah pula berhenti sekadar Laksamana Hang Tuah. Terdapat beberapa versi tentang pewarisan keris Hang Tuah ini. Sebahagiannya menyatakan keris ini telah dibuang oleh Laksamana Hang Tuah dalam Sungai Perak. Sebahagiannya pula menyatakan keris ini masih tersimpan kemas di Istana Melaka. Sehingga kejatuhannya, Sultan Muzaffar I, pewaris Melaka ke Perak, telah membawa kelengkapan keris dari Melaka ini bagi menubuhkan daulatnya di Perak. Okay guys, mana satu yang betul ni? Dilemparkan ke Sungai Perak ataupun masih tersimpan kukuh di Istana Melaka?